Hai, untuk video hari ni Ali nak tunjuk dekat akak abang dengan kita punya cooler box. Kalau akak abang tengok dekat tepi Ali ni ada 3 jenis cooler box tau. Kita punya cooler box ni dia bersaiz-saiz, tapi untuk function dia tetap sama. Okey, untuk kita punya cooler box kita ada 3 saiz. Kita ada yang 12 liter, 20 liter dan juga 30 liter. Tapi kita punya cooler box ni hanya ada warna putih sahaja tau akak abang. Kalau akak abang beli cooler box daripada Utan King, akak abang akan dapat dia punya logo Utan King dekat bahagian depan cooler box ni. Untuk kita punya cooler box ni, dia punya ketahanan kesejukan dia 24 sehingga 48 jam sahaja tau. Dan kalau suhu panas pula 8 sehingga 12 jam sahaja. Kalau akak abang beli daripada Utan King, akak abang akan dapat yang dekat tangan Ali ni tak, akak abang akan dapat 1 ice brick dan 5 ice pack secara percuma sahaja. Kita punya cooler box ni dia hand carry macam ni sahaja tau. Untuk bahagian dalam dia macam ni sahaja. Dekat bahagian pintu tak ada getah tau. So, kalau akak abang nak beli kita punya cooler box ni nak bawa pergi piknik ataupun camping, sesuai lah. Jangan lupa grab dekat bag aku dekat bawah sekarang kalau akak abang berminat. Bye bye, see you dekat next video dia.